Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, insyaallah pada malam ini kita teruskan majlis ilmu asas bahasa Al-Quran dan tadabbur Al-Quran di surau Jati Apartment. Kita akan meneliti suratul Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang ke-27. Pada malam ni satu ayat inilah. Baik, untuk majlis ilmu ni mari kita teruskan dengan kita baca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama kita perhatikan ayat yang ke-27 daripada suratul Kahfi. Saya baca, jemaah ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Sadaqallahul azim. Baik, kita dengar terjemahan umum dia dulu. Baca terjemah dia. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 27. Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Baik, itu terjemahan Melayu. Kita tengok lagi satu penterjemahan daripada Kementerian Agama Indonesia ni. Ayat yang ke-27. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, iaitu kitab Tuhanmu, iaitu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Itulah dia terjemahan umum dalam versi yang berbeza sikit, tapi maksud yang sama. Baik, mari kita tengok makna perkata sebelum kita kaji lebih mendalam akan tadabbur atau pelajaran iktibar daripada ayat ini. Baik, daripada awal ayat tu, wa dan utlu, bacalah oleh engkau. Utlu boleh juga buat bacakanlah oleh mu. Macam tu. Ni fi'il amar. Makna perintah. Bacalah oleh engkau. Bacakanlah oleh engkau. Jadi membacakan, membaca, ini perintah Allah Ta'ala. Dan ini fi'il amar, perintah kepada satu orang atau satu pihak.
Itu sebab dalam terjemah kadang-kadang dia letakkan apa, bacakan olehmu wahai Muhammad, kadang tapi kita tahulah Al-Quran ni bukan untuk Nabi saja, untuk kita semua juga, ya. Apa yang uhiya telah diwahyukan ia. Jadi perkataan uhiya ni dia madhi majhul. Itu penggunaan di itu, telah diwahyukan akan ia. Jadi bukan oleh ia, akan ia. Itu dia madhi majhul. Ilaika kepada engkau. Jadi di situ ada dua perkataan, ya, ila kepada ka engkau. Jadi kita bila baca bersambung tu ilaika, ada dua perkataan tu. Min daripada kitabi kitab. Rabbi Tuhan ka engkau. Baik, kalau kita perhatikan kitabi rabbik, dia ni dalam bentuk mudhaf ilaih. Itu sebab perkataan kitabi dia tak ada tanwin dan dia juga tidak gunakan alif lam. Jadi perkataan yang mula-mula ni dia panggil nakirah. Rabbika adalah perkataan berikut, itu adalah isim. Isim dia panggil isim ma'rifah, ya. Jadi Rabbika tu sebenarnya juga dalam bentuk mudhaf ilaih, ya. Jadi kita bi Rabbik, semua tu sekali bawa pada satu maksud, iaitu Al-Quran. Jadi dalam konteks bahasa Arab, kawaid bahasa Arab, dia ada yang dipanggil mudhaf ilaih. Mana perkataan yang bersandar menyandar tapi bawa maksud yang satu. Jadi di sini ada 3 perkataan tu. Kitabi Rabbika. Merujuk kepada apa? Itu Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, la tiada mubaddila yang mengubah. Jadi mubaddila boleh juga pihak yang mengubah, orang yang mengubah. Jadi Allah nyatakan, tidak ada pihak yang mengubah atau menukar, bagi kalimat-kalimat hinya. Jadi kalimati ini sebenarnya adalah jamak, jamak muannas salim. Jadi macam mana kita kenal jamak tu, sebenarnya ada alif ta. Jadi alif ta tu menunjukkan apa? Jamak muannas salim. Jadi kalimat-kalimatnya itu juga sebenarnya dalam bentuk mudhaf ilaih. Jadi kalimat-kalimat Allah. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Al-Quran sendiri adalah kalam Allah. Jadi tidak ada yang dapat mengubah, tidak ada yang mampu nak mengubah, menukar kitab Allah ni. Itu tak ada yang boleh menukar kitab Allah. Seterusnya, dan lan sekali-kali tidak akan. Lan ni dia panggil nafi abadiah. Lan will never ever. Tajida engkau dapati. Ta tu ta engkau. Ini fi'il mudhari', engkau dapati min daripada duni selain hinya multahadan tempat berlindung. Baik, ayat ini mengingatkan kita bahawa hanya Allah Ta'ala sajalah yang kita boleh dapatkan perlindungan, pemeliharaan, penjagaan. Tak berupaya kita nak cari lain daripadanya. Jadi kita semak daripada awal ayat lagi untuk kita ambil iktibar yang berkaitan dengan ayat ni. Baik, daripada awal ayat Allah perintahkan kepada Rasul SAW dan juga kepada kita
watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacakanlah oleh engkau, bacalah olehmu. Ini perintah. Bacakan, baca apa yang telah diwahyukan kepada engkau daripada kitab Tuhan kau. Allah suruh bacakan Al-Quran, Allah suruh pendengarkan Al-Quran. Jadi kalau kita tengok dalam kitab tafsir disebutkan Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar membaca kitabnya yang mulia, iaitu Al-Quran, dan menyampaikannya kepada manusia. Jadi ada dua aspek tu. Satu, baca sendiri nak baca, untuk baca Quran. Kedua, bacakan kepada orang. Jadi inilah yang kita nak faham, bahawa Rasul tu dalam menyampaikan agama Allah, dalam melaksanakan dakwah, baginda membacakan ayat Al-Quran, memperdengarkan wahyu Allah. Sebelum turun wahyu, sebelum turun Al-Quran, belum bermula lagi era kenabian atau kerasulan. Namun bila turun Al-Quran, maka bermula era nubuah, kenabian. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada manusia yang lain. Maknanya dakwah, ya. Jadi dalam hal ini ada disebutkan dalam surah Yusuf, Allah beritahu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, beritahu kat mereka, hadhihi sabili, ini dia jalanku, ini dia jalan Rasul SAW. Ad'u ila Allah ala basirah, aku mengajak, aku menyeru kepada Allah berdasarkan keterangan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu berdasarkan wahyu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang telah mengikut ia akan daku, mengajak manusia kepada Allah berdasarkan keterangan Allah. Itu maksud ayat tu, ya. Jadi dalam hal ini kita mestilah berusaha untuk buat dakwah, berusaha untuk berdakwah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, mesej Islam itu dengan membacakan wahyu Allah kepada manusia. Dalam ayat lain Allah berikan penjelasan bagaimana Rasul, ya, dibangkitkan dan apa yang Rasul buat. Ya, dalam surah Al-Jumu'ah Allah terangkan, wallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi Allah beritahu, dia Allah Ta'ala ba'atha fil ummiyin, Allah membangkitkan di kalangan orang ummi itu di kalangan masyarakat, ya, Arab Quraisy di kota Mekah, rasulan minhum, mana seorang rasul daripada golongan mereka. Apa Rasul tu buat? Yatlu 'alaihim ayatihi, dia bacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Mana Rasul SAW membacakan wahyu Allah, memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan dia bersihkan mereka. Jadi bagi orang yang pilih untuk menerima kebenaran yang datang daripada Allah ini, masuk jadi orang beriman, jadi orang Islam, maka sebenarnya orang tu, ya, mereka dibersihkan daripada syirik dan kekufuran. Bahkan dosa-dosa yang lepas semua tu dipadamkan, diampunkan. Bermula era baru dalam kehidupan sebagai orang beriman. Bila dia tinggalkan dunia kekafiran, kekufuran, dunia jahiliah, dunia syirik, dia tinggalkan itu semua, dia masuk iman, masuk Islam, dia ambil jalan iman, maka sebenarnya dia bersih daripada dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan ia ajar mereka kitab dan hikmah. Rasul ajarkan Al-Quran. Itu sebab kita bila kaji balik bagaimana dakwah baginda Ar-Rasul SAW, sebenarnya tidak lari daripada Al-Quran. Begitu juga ayat lain Allah beritahu, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbik, apa yang telah diturunkan kepada engkau daripada Tuhan kau.
wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Dan jika engkau tak buat tugas ni, tak buat kerja ni, fama ballaghta risalata, maka tiadalah engkau menyampaikan akan risalah Tuhan kau ni. Jadi dalam hal ini baginda Rasul SAW bersungguh-sungguh membacakan Al-Quran kepada manusia, memperdengarkan Al-Quran kepada manusia, dan baginda memberi ingat kepada manusia. Dalam ayat lain Allah bagi tahu, fadzakir bil Quran may yakhafu wa'idi, maka beri ingatlah dengan Al-Quran orang yang dia takut akan janji azabku. Jadi dalam membacakan ayat-ayat Allah, sebenarnya ini adalah kerja dakwah. Maka untuk itu kita mestilah berusaha untuk belajar dan mengajar Al-Quran ini. Rasulullah SAW pesan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Buat dua-dua kerja. Begitulah para sahabat. Mereka belajar daripada Rasul SAW dan mereka ajarkan kepada yang lain, sampaikan kepada yang lain. Sebab tak ada kitab yang nak baca melainkan Al-Quran saja. Jadi disitulah kesungguhan mereka. Dan kita tahu di akhir zaman Al-Quran ni banyak tak diberikan perhatian dan tumpuan. Apa yang berlaku satu ketika dulu, orang kafir Quraisy yang tak peduli Al-Quran, walaupun Rasul dah sering kali berulang kali mendakwahkan, mereka tak peduli. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pun rasa sedih dan mengadu kepada Allah Ta'ala. Dan Allah sebut dalam ayat, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Wa qala ar-rasul, berkata Rasul itu Nabi Muhammad SAW, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, mereka jadikan Quran ini perkara yang mereka tinggalkan. Baik, kalau dulu orang kafir Quraisy tinggalkan Quran, tak peduli, dah kerja orang kafir begitu. Tapi yang sedihnya di akhir zaman, ramai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang tinggalkan Al-Quran, abaikan Al-Quran, ada yang tak peduli kepada Al-Quran, yang tak reti baca pun ada, yang reti baca tapi tak mau baca. Ada juga yang baca tapi tak faham, tapi tak mau belajar. Ada yang mungkin dia baca, dia faham, tapi tak berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan titah perintah Allah, kewajipan Allah. Kita selalu diperingatkan dalam khutbah supaya bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dengan cara macam mana? Melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tapi di akhir zaman nampaknya umat Islam dengan Al-Quran ramai yang dah leka dan lalai daripadanya, tak peduli untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan, bahkan banyak larangan pula yang dibuat. Jadi kita tak mahu begitu. Baiklah, kita tengok bahagian seterusnya, la mubaddila li kalimati. Tiada pihak yang boleh mengubah, menukar li kalimatihi, bagi kalimat-kalimatnya. Jadi ini jaminan Allah SWT bahawa Al-Quran ni Allah pelihara. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Tidak ada yang dapat mengubah kalam Allah, itu Al-Quran ini. Ada ayat lain Allah beritahu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, Allah kata, kamilah yang menurunkan peringatan itu. Jadi az-zikra adalah nama bagi Al-Quran, peringatan Allah, Allah yang turunkannya. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami, Allah Ta'ala kata, kami bagi kitab ini, kitab peringatan ini, pihak yang menjaganya, memeliharanya. Jadi Allah nak pelihara Al-Quran ini, ada banyak cara yang Allah kendaki. Jadi dari masa ke semasa kita tahu ada saja kisah-kisah, peristiwa-peristiwa bagaimana Al-Quran ini tetap terpelihara dan tidak dicemari. Jadi saya mungkin dulu pernah cerita, saya pernah belajar dengan salah seorang guru Al-Quran di Lurah Bilut,
dah meninggal lah, almarhum Ustaz Zakaria. Dia seorang hafiz Al-Quran, dan dia beritahu saya waktu dia pergi naik haji, dia berpeluang untuk menyumbang ke arah pemeliharaan Al-Quran. Kisahnya, dia kata waktu dia duduk dekat Masjid Haram, ada orang Arab sebelah tu baca Quran, dia pun menyemak dengan hafalan dia. Tiba-tiba dia dengar bacaan orang ni lain daripada apa yang dia hafal. Maka dia pun tegur Arab tu. Arab tu kata, ni dia baca ni. Jadi ustaz ni dia kata, hafalan aku bukan macam tu. Dia ambil mushaf yang lain. Jadi Arab tu ataupun orang sebelah tu, Arab ke bukan Arab, orang tu guna mushaf warna merah, dia kata. Masa tu ada mushaf warna merah, cetakan mana tak pasti. Tetapi dia ambil mushaf yang cetakan warna hijau, dia buka balik tempat bacaan tadi, dia semak, hafalan dia betul sebagaimana di dalam mushaf yang dia rujuk dan semak. Dan ditunjuk kat Arab tu ataupun dekat orang yang tadi, dia kata ni, yang awak punya tengok muka surat tu, dia panggil surah mana dan muka surat mana, betul tak sama dengan yang hafazan dia dan juga sebagaimana mushaf yang lagi satu. Maka perkara ini diberitahu kepada petugas di Masjidil Haram. Kan selalu ada banyak polis, askar yang bertugas tu. Maka bila petugas-petugas tu tengok dan ni, betul ada kesilapan dalam mushaf yang warna merah. Maka perkara ini dibawa kepada Imam Masjidil Haram terus. Maka pihak Imam Masjidil Haram bila semak balik, dia kata disahkan betul cetakan yang dalam mushaf warna merah ni, yang lain-lain dibuka pun tak betul. Maka dengan segera dikerahkan petugas-petugas di Masjid Haram itu untuk kumpulkan mushaf yang warna merah tu dan ditarik balik daripada digunakan oleh umat. Jadi ini contohlah yang kita kata cara Allah nak pelihara, dan ini adalah pengalaman sebenar. Jadi guru Quran yang saya kenal tu menceritakan, dia kata alhamdulillah dapat jugalah dia kata menyumbang dalam menjaga, memelihara kesucian Al-Quran, dan itu semua biiznillah dengan kehendak Allah SWT. Jadi manusia dia buat macam mana pun nak mengubah Al-Quran, dan Allah pelihara, tidak ada yang boleh mengubahnya. Walan tajida min dunihi multahada, dan ayat di bahagian akhir ayat ini Allah beritahu, dan sekali-kali tidak akan kau dapati selain daripadanya, selain daripada Allah Ta'ala, multahada. Jadi kalau di sini disebut tempat berlindung. Jadi kalau nak dapatkan perlindungan, hanya kepada Allah, tak ada tempat lain. Kalau nak penjagaan, pemeliharaan pun juga rujuklah kepada Allah Ta'ala. Nak minta bantuan, pertolongan, penjagaan, pemeliharaan, hakikat sebenar hanya Allah yang maha berkuasa. Jadi kita mestilah mempunyai satu pegangan, satu pendirian sebagaimana yang Allah ajar dalam Quran ini, untuk kita mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan Allah Ta'ala, bantuan pertolongan. Maka kita kena jadi hamba yang benar-benar sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat. Dan kalaulah seseorang, siapa sajalah, baik kumpulan ke mana-mana pihak, kalau mereka mengenepikan, mengabaikan apa yang Allah perintah dan syariatkan, maka Allah kata Allah tidak akan bantu dan tolong pihak tu. Ada ayat daripada surah Al-Baqarah, Allah mengingatkan kepada kita, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan irada, berpuas hati terhadap engkau wahai Muhammad dan umat engkau oleh Yahudi dan Nasrani itu, sehinggalah engkau ikut milah mereka, cara mereka beragama. Jadi musuh-musuh Islam hendak supaya Rasul dan umat Islam ikut cara mereka. Tapi Allah ingatkan, qul inna hudallahi wal huda, katakan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah Al-Quran ini. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Jadi Allah ingatkan, sekiranya
engkau mengikut hawa nafsu mereka. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, sekiranya engkau ikut hawa nafsu mereka, kehendak mereka, perancangan mereka, sistem mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, selepas yang telah datang kepada engkau ilmu dari Allah. Wahyu dah datang kepada engkau, syariat dah datang kepada engkau, ya, agama Allah yang lengkap, berpandukan Quran dan Sunnah dah sampai, tapi masih mengikut orang Yahudi dan Nasrani. Maka apa jadi? Allah kata, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tiadalah bagi engkau daripada Allah Ta'ala itu min waliyin, daripada penjagaan, pemeliharaan, wala nasirin, dan tidak juga pertolongan. Allah tidak akan pelihara, Allah tidak akan jaga, dan Allah tidak akan tolong sekiranya engkau mengikut kehendak hawa nafsu orang-orang yang memusuhi Islam, Yahudi, Nasrani, orang munafik, orang musyrik, orang sosialis, orang kapitalis. Tak kiralah kekufuran tu daripada grup mana, kalau meninggalkan kebenaran dan ikut kekufuran, maka sebenarnya seseorang tu telah buat sesuatu yang apa? Melepaskan diri dia daripada bantuan dan pertolongan Allah SWT. Jadi kita ni Allah ajar, walan tajida min dunihi multahada, dan sekali-kali tidak akan kau dapati daripada selain daripadanya, selain daripada Allah Ta'ala, nak berlindung, nak pertolongan, nak penjagaan, nak pemeliharaan, tak ada selain melainkan Allah Ta'ala saja. Jadi untuk itu dalam kehidupan kita, biar kita mempunyai sikap pendirian, ya, yang jelas, dan kita kena membetulkan, ya, mana-mana yang menyimpang dari kebenaran yang berlaku dalam dunia umat Islam kita hari ini. Kerana apa? Kerana amanah untuk membawa kebenaran ini sebenarnya telah pun dipertanggungjawabkan kepada kita semua, ya. Sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat lain, thumma awrathnal kitab alladhina istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab ini, iaitu Al-Quran ini, kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Siapa dia? Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita hendaklah mengambil amanah tanggungjawab ini dengan bersungguh, ya, dan jangan kita mengabaikan. Dan kita tahu kita sedang hidup di akhir zaman, yang mana dunia umat Islam kita sedang berkecamuk dengan macam-macam masalah. Dan zaman ini dipanggil zaman fitnah, zaman kacau bilau. Baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, ya, ala innaha satakunu fitnah, waspada, jaga-jaga, berhati-hatilah, ya, akan ada keadaan fitnah, kacau bilau. Fitnah ni maknanya apa? Orang yang beriman, orang Islam diuji, sama ada benar-benar dia nak ikut kebenaran atau nak tunduk kepada kebatilan yang berleluasa di keliling dia. Jadi dalam keadaan fitnah, kacau bilau, ujian yang berat ini, sahabat bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah, apa jalan keluar daripadanya wahai Rasulullah? Apa jalan keluar daripada keadaan yang berserabut, yang kacau bilau ini, yang kita kata serba-serbi, banyak tak betul? Maka Rasul kata jalan keluar dia apa? Qala kitabullah, jalan keluarnya adalah kitab Allah, itu Al-Quran. Jadi maksudnya apa? Rujuklah kepada panduan Al-Quran untuk mencari jawapan kepada segala permasalahan. Apatah lagi dalam keadaan kita tahu banyak pertelengkahan yang ada dalam dunia umat Islam, perselisihan, perbalahan. Ada panduan daripada Al-Quran yang Allah beritahu, iaitu sekiranya kau Allahumma salli alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Allah beritahu, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika sekiranya telah berselisih kamu, berbalah kamu, bertelagah kamu pada satu perkara, maka apa nak buat? Farudduhu ila Allah war rasul, maka kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika sebenar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, buatlah tindakan itu.
Tapi kalau orang yang tak benar-benar beriman, memang dia tak peduli nak rujuk kepada Allah dan Rasul, rujuk kepada kitabullah dan as-sunnah. Bila buat begitu, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah kebaikan, itu adalah lebih elok kesudahannya, itu lebih baik akan kesudahan akibatnya. Jadi panduan daripada Al-Quran ada, panduan daripada as-sunnah ada, maka sudah pastilah ya, kita nak menyelesaikan permasalahan-permasalahan di seluruh peringkat, baik dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam organisasinya, di peringkat negaranya, di peringkat global, kena kembali kepada Al-Quran. Begitu juga dalam cabang-cabang kehidupan, sama ada hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Macam-macam cabang kehidupan, baik ekonominya, baik pendidikannya, baik yang terkait dengan perundangan, mahkamah keadilan, cara pemerintahan, cara mengatur di peringkat global. Ini semua ada dalam syariat Islam. Kerana syariat Islam adalah daripada Allah SWT, dan Allah Maha tahu apa keperluan manusia sampai hari kiamat. Jadi penting kita berusaha untuk mengkaji daripada syariat Islam, daripada peraturan Islam, panduan Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana nak mengatur kehidupan kita ini, termasuklah kehidupan individu kita. Maknanya baik makan, minum, pakai, akhlak, kebersihan, kesucian, semuanya ada dalam syariat Islam dan tidak ada yang dicicirkan, terabai, ya. Jadi untuk itu, inilah antara iktibar yang sempat dikongsi ya, daripada ayat yang ke-27 ini. Moga-moga apa yang sempat kita dengar bersama ini dapat kita mendapat kebaikannya, dapat kita kongsikan dengan yang lain-lain, insya-Allah, ya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la